Kalau korang selalu sesak dada, nafas berbunyi atau asma, tolong stop makan 3 benda ni sekarang. Yang pertama, produk tenusu, susu atau keju, ya, di mana dia boleh pekatkan mukus. Bila kahak pekat, salur nafas lagi senang tersumbat. Kedua, makanan segera yang tinggi pengawet. Benda ni kalau masuk dalam badan, dia trigger salur nafas jadi sensitif. Dan yang ketiga, minuman berais, ya, yang boleh trigger salur nafas korang jadi sempit. Benda ni dia nampak remeh, tapi impact dia besar, okey? Dah jaga makan, tapi nak kesan lagi solid, ni dia. Amalkan KUS Al-Hindi. Bukan sembang kosong, ya, tapi herba ni memang pakar untuk clean dan support sistem pernafasan secara semula jadi. Klik butang di bawah sekarang. Lebih 1,000 lebih pengguna dah berpuas hati sebab dah legakan pernafasan diorang secara semula jadi. Dapatkan sekarang.